Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Insyaallah kepada calon-calon SPM, hari ini bersama dengan saya Ustaz Muhammad Rafiq Hijazi akan membentangkan, mengajar dan berkongsi tips dengan calon-calon berkaitan bidang hadis di bawah tajuk setiap orang ialah pemimpin. Baiklah, kita tengok kepada fokus yang kita akan pelajari pada hari ini. Baik, iaitu berkaitan dengan bidang hadis. Bila merujuk kepada bidang hadis, calon-calon jangan risau, ingat keyword yang kita ada. Okey, sebagai contohnya kita tengok pada hadis ni. Okey, kullukum ra'in dimulakan dengan kullukum ra'in. Tolong ingat calon, berkaitan dengan perkataan ra'in. Bila ada je perkataan ra, alif, ain dalam bidang hadis, itu adalah berkaitan dengan tajuk pemimpin. Jadi jangan risau berkaitan dengan apa yang akan diajukan atau ditanyakan dalam soalan. Sebab kita daripada awal kita dah berjaya, kita cam bahawa soalan yang akan keluar ialah berkaitan dengan pemimpin. Walaupun kita tak faham maksud hadis tersebut, tengok kata kunci yang kita highlightkan, iaitu kataan ra'in. Kita tengok kepada bentuk soalan yang akan ditanyakan atau boleh ditanyakan di dalam peperiksaan. Sebagai contohnya, kita akan tengok pada soalan maksud ataupun definisi. Baik, dekat sini kita tengok contohnya, apakah maksud pemimpin? Jadi kepada calon, tolong jangan lupa bila ditanyakan soalan, kita tengok apa yang dikehendaki oleh soalan. Dan soalan dekat sini meminta kepada kita untuk ceritakan tentang maksud. Okey, jadi bila calon jawab, jangan lupa kepala jawapan. Okey, apakah maksud pemimpin? Maka mulakan dengan maksud pemimpin. Baik, maksud pemimpin ialah individu yang diamanahkan memimpin pengikutnya. Okey, slash ke arah mencapai matlamat yang ditetapkan. Jadi untuk soalan ini dalam bentuk keratan, dua keratan. Bila dua keratan, kalau pelajar ataupun calon jawab individu yang diamanahkan memimpin pengikutnya, hanya dapat satu markah sahaja. Tapi kalau calon tambah lagi dalam bentuk jawapan, iaitu ke arah mencapai matlamat yang ditetapkan, akan dapat 2 markah. Jadi kalau calon tak ingat, hanya jawab pada keratan yang pertama, hanya 1 markah sahaja. Baik, kita tengok kepada soalan yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan isi kandungan pembelajaran dalam tajuk pemimpin. Soalan boleh bertanya tentang individu yang bertanggungjawab ke atas pimpinannya selain pemimpin, seperti yang disebut di dalam hadis. Sebagai contohnya, kita tengok soalan dekat sini, apa yang kata tugas yang dinyatakan dalam soalan, iaitu nyatakan. Dan kemudian diminta juga dekat sini 4. Okey, angka yang diminta 4. Jadi calon kena sediakan 4 jawapan, okey, kepada soalan. Dan fokus soalan juga kita tengok dia minta kepada individu. Jadi nyatakan 4 individu yang bertanggungjawab atas kepimpinannya selain pemimpin, seperti yang disebut di dalam hadis. Jadi jawapan seperti yang saya sebut sebelum ini, iaitu jangan lupa untuk letak kepala jawapan, iaitu 4 individu yang bertanggungjawab atas kepimpinannya selain pemimpin, iaitu pelajar boleh jawab. Okey, yang pertama sekali, suami, isteri, pekerja dan juga anak. Kalau pelajar beri jawapan seperti mana yang dipaparkan, insya-Allah pelajar akan dapat markah penuh, iaitu sebanyak 4 markah berdasarkan bilangan ataupun kehendak soalan. Baik, kita akan teruskan lagi kepada soalan seterusnya yang berbentuk senaraikan tanggungjawab
pemimpin. Kalau soalan sebelum ni fokus kepada selain pemimpin. Tapi untuk soalan ni lain sikit daripada soalan yang sebelum ni, iaitu dia fokuskan kepada senaraikan tanggungjawab pemimpin. Okey, jadi bila tanggungjawab pemimpin, fokusnya adalah pada pemimpin. Jadi jawapannya, kita cari jawapan yang berkaitan dengan pemimpin, iaitu selain daripada ibu bapa, anak dan pekerja. Jadi kita letak dekat jawapan, iaitu kepala jawapan, iaitu tanggungjawab pemimpin ialah, okey, yang pertama, berlaku adil dan menghapuskan kezaliman. Kita bagi satu ayat yang lengkap. Kalau kita jawab berlaku adil, jadi berlaku adil terhadap apa? Jadi jawapan tu tidak lengkap, dia seolah-olah tergantung, seolah-olah tidak membawa apa-apa maksud. Jadi pelajar diingatkan, bila jawab tu buat satu jawapan yang boleh mendatangkan atau membawa kepada satu maksud. Baik, yang kedua, menegakkan syariat Islam. Okey, jadi yang seterusnya lagi, menyediakan infrastruktur yang lengkap. Suka untuk saya ingatkan, apabila calon nak menjawab soalan, lihat kepada markah. Sebagai contohnya, markah yang diberikan dua markah. Jadi berapa yang student nak kena jawab, berapa calon nak kena jawab, jadi bergantung kepada markah. Jadi saya sediakan dekat sini 3 pilihan jawapan untuk calon-calon rujuk di kemudian hari. Kerana sebab ada student ataupun calon yang ada masalah dalam mengingat sesuatu jawapan. Jadi bila saya bagi pilihan jawapan dekat sini, kamu boleh pilih berdasarkan yang mana lebih dekat dengan hati kamu untuk kamu ingat jawapan tersebut. Baik, taib. Kita tengok kepada soalan yang seterusnya, iaitu soalan berkaitan jelaskan 2 tanggungjawab bagi setiap golongan berikut. Okey, dia minta dekat sini jelaskan 2 tanggungjawab bagi setiap golongan berikut. Okey, kita tengok dekat sini apa yang soalan sediakan. 2 tanggungjawab bagi golongan berikut. Siapakah golongan berikut? Yang pertama sekali ialah pemimpin, yang kedua ialah suami. Jadi pelajar fokus hanya pada 2 je, tak perlu kita lihat kepada individu atau golongan yang lain, hanya lihat kepada pemimpin dan juga suami sahaja. Kita tengok kepada jawapan. 2 tanggungjawab bagi setiap golongan berikut. Yang pertama sekali bagi pemimpin. Untuk pemimpin, jawapan yang calon boleh jawab, Ustaz highlightkan dekat sini, berlaku adil dan menghapuskan kezaliman. Yang kedua, pelajar boleh jawab menegakkan syariat Islam. Dan yang ketiga, yang agak panjang sedikit, pelajar boleh jawab menyusun sistem pentadbiran yang cekap dan amanah. Kalau pelajar nak jawab menyusun sistem pentadbiran yang cekap pun betul juga, boleh dapat markah. Okey, kita tengok pada golongan yang seterusnya, iaitu pada suami. Kalau tadi kita tengok pada pemimpin, kali ini kita tengok pula pada suami. Untuk suami, 2 tanggungjawab bagi setiap golongan berikut. Bagi suami, pelajar boleh jawab. Yang pertama sekali, memberikan nafkah kepada anggota keluarga. Yang kedua, memberikan didikan agama kepada isteri dan anak-anak. Dan yang ketiga, memberikan perlindungan dan menjaga keselamatan anggota keluarga. Jadi bagi menjawab soalan yang dipaparkan, pelajar jangan lupa 2 tanggungjawab untuk tajuk hadis yang kita belajar pada hari ini. Untuk jawab bagi soalan ni, kita letakkan kata kerja, seperti contohnya memberikan nafkah, memberikan didikan agama, memberikan perlindungan. Kalau pelajar dapat ingat memberikan, kemudian pelajar mudah untuk menjawab soalan tersebut. Baik, untuk soalan yang seterusnya berkaitan dengan satu golongan yang lain pula. Kalau kita tengok dari tadi, kita membahaskan tentang pemimpin, tentang suami. Kali ini kita akan tengok pada isteri. Jelaskan 3 tanggungjawab seorang isteri. Macam mana tu calon-calon? Okey, jangan lupa letakkan kepala jawapan, iaitu
3 tanggungjawab seorang isteri. Kerana soalan minta dekat kita 3. Jadi bila minta 3 lah kita beri 3 ataupun lebih sebagai satu sandaran kepada kita. Andai kata kita tidak yakin dengan jawapan kita risau jawapan kita akan salah, sekurang-kurangnya jawapan yang lebih tu dapat membantu kita untuk pemarkahan kita. Jadi kita jawab 3 tanggungjawab seorang isteri. Yang pertama sekali, mentaati suami dan menunaikan haknya. Jangan lupa calon-calon, sebab soalan minta pada isteri. Bila minta isteri, mentaati suami. Kerana ada setengah calon dia jawab mentaati isteri, sedangkan soalan minta isteri dia jawab juga isteri. Jangan tertukar atau keliru. Perhatikan betul-betul jawapan yang calon tulis nanti. Jadi mentaati suami dan menunaikan haknya. Nombor 2, menjaga maruah diri suami dan keluarga. Yang ketiga, memelihara dan mendidik anak-anak. Dan yang keempat, menguruskan rumah tangga. Jadi calon-calon boleh pilih mana-mana jawapan yang dekat dengan hati calon, yang mudah untuk calon ingat untuk menjawab soalan jika keluar dalam peperiksaan. Baik, seterusnya kita tengok pada dimensi ataupun golongan pekerja. Jelaskan 3 tanggungjawab seorang pekerja. Kalau tadi kita tengok tanggungjawab isteri, kali ini kita tengok pada pekerja. 3 tanggungjawab seorang pekerja kepada kepimpinannya ataupun orang yang bekerja di bawahnya. Sebagai contohnya, ketua bersama dengan anak buah, majikan bersama dengan pekerja. Jadi jawapan yang sama macam jawapan sebelum ni, jangan lupa letakkan kepala jawapan 3 tanggungjawab seorang pekerja kepada kepimpinannya. Baik, jawapannya yang sangat mudah, sangat ringkas dan dapat markah yang dikehendaki, iaitu yang pertama, mengikut arahan ketua. Sangat mudah. Bila tanggungjawab pekerja kepada kepimpinan, kepada ketuanya, iaitu mengikut arahan ketua. Yang kedua, bekerja dengan penuh integriti. Kalau pelajar nak jawab, bekerja dengan amanah juga diterima. Seterusnya, bekerja mengikut prosedur yang ditetapkan ataupun prosedur yang betul, juga dapat markah. Jadi pelajar boleh buat penambahbaikan mengikut keselesaan pelajar. Pastikan ayat dan maksudnya tidak berubah. Baik, kemudian kita tengok pula kepada anak. Kita dah pergi kepada pekerja, kita dah pergi kepada majikan, kita pergi kepada suami, isteri. Kali ini kita akan tengok pula kepada anak. Terangkan 2 tanggungjawab seorang anak. Jadi dia minta dekat sini 2. Jadi bila 2, kita jawablah 2. Kalau mampu lebih, kita jawab lebih. Yang pertama sekali, berbakti kepada ibu bapa sewaktu mereka masih hidup. Okey, markah dekat sini kita tengok adalah markah 4. Tapi soalan yang dia minta 2. Bila minta 2, markahnya 4. Apa yang pelajar kena tahu? Iaitu yang pertama sekali, iaitu bila minta 4 tapi minta 2. Maksudnya dekat sini jawapan perlu ada isi dan juga huraian. 1 markah untuk isi, 1 markah untuk huraian, akan dapat 2 markah. Itu untuk jawapan yang pertama. Jawapan yang kedua, 1 isi, 1 markah, akan dapat lagi 2 markah. Bila dicampurkan, akan dapat jumlah sebanyak 4 markah. Jadi calon perlu menjawab 2 jawapan bersama 2 huraian. Kita tengok dekat sini. Terangkan 2 tanggungjawab seorang anak. 2 tanggungjawab seorang anak. Yang pertama sekali, berbakti kepada ibu bapa, akan dapat 1 markah untuk 1 isi. Huraiannya, sewaktu mereka masih hidup atau telah meninggal dunia, ataupun agar dirahmati Allah, akan dapat lagi 1 markah. Jadi dekat situ dah ada isi dan ada 1 huraian, maka akan dapat 2 markah. Seterusnya, sentiasa mendoakan mereka, akan dapat 1 markah. Kemudian,
supaya diberi keampunan oleh Allah, supaya dirahmati oleh Allah dan sebagainya, akan dapat lagi 1 markah. Dapat jawab 2 jawapan ni akan dapat markah penuh sebanyak 4 markah. Ustaz sediakan di bawah jawapan contoh untuk pelajar, jadikan sebagai rujukan di kemudian hari. Kemudian kita tengok pula pada iaitu soalan jelaskan. Okey, dekat sini jelaskan 2 ciri pemimpin yang adil menurut Islam, iaitu yang pertama, berupaya menjaga agama, ataupun pelajar boleh jawab memiliki kekuatan spiritual dekat situ. Dan 2 jawapan yang ustaz sediakan untuk pelajar, ikut yang mana yang selesa, yang lebih mudah dekat dengan hati. Baiklah, kita tengok pula kepada 2 nasihat Luqman Al-Hakim dalam surah Luqman. Kalau dalam tajuk pemimpin, ada dinyatakan dalam spektrum berkaitan dengan pesanan Luqmanul Hakim dalam surah Luqman ayat 12 hingga 19. Anda ditanyakan senaraikan 2 nasihat, pelajar dapat pilih banyak jawapan yang disediakan. Sebagai contohnya, 2 nasihat Luqmanul Hakim dalam surah Luqman ayat ke-12 hingga 19. Selain berbuat baik kepada ibu bapa, yang pertama sekali, jawapan yang sangat mudah dapat markah penuh, iaitu mengesakan Allah ataupun mentauhidkan Allah, akan dapat 1 markah. Yang kedua, pelajar boleh ambil jawapan yang ustaz sediakan yang pendek dan ringkas, iaitu dirikan solat. Kalau tengok dekat bawah tu, dirikan solat tu dapat 1 markah, total akan dapat markah penuh 2 markah. Yang ni soalan bonus untuk calon. Kalau keluar soalan ni sangat-sangat mudah, jangan risau, jangan takut, ingat jawapan yang telah ustaz sediakan kepada kamu. Baiklah, kita akan teruskan kepada soalan pengajaran hadis. Berkaitan dengan pengajaran hadis, 2 pengajaran hadis yang kita boleh jawab. Anda ditanyakan soalan 2 pengajaran hadis, jangan lupa kepala jawapan 2 pengajaran hadis. Jadi ustaz kongsikan tips bila jawab soalan berkaitan dengan pengajaran, iktibar ataupun ihtimam daripada hadis, iaitu benda yang sama, kita letakkan kita hendaklah, kita mestilah, kita perlulah. Jadi untuk memudahkan calon menjawab soalan yang berkaitan dengan pengajaran. Jadi ustaz highlightkan dekat sini 2 pengajaran hadis, markah iaitu 4 markah. Bila 4 markah, ada 1 isi, ada 1 huraian. Yang pertama, kita hendaklah menyedari setiap individu berperanan sebagai pemimpin. Okey, huraiannya yang akan dipertanggungjawab di akhirat kelak. Yang kedua, kita hendaklah menjalankan tanggungjawab terhadap orang yang dipimpin. Huraiannya dengan adilnya ataupun dengan amanahnya. Dan contoh jawapan yang seterusnya, kita hendaklah memelihara dan melindungi anggota keluarga agar selamat di dunia dan juga akhirat. Pelajar dapat jawab 2 jawapan, iaitu 2 isi bersama dengan 2 huraian, maka akan dapat markah penuh, iaitu 4 markah. Jadi bila keluar soalan, pentingnya untuk pelajar tengok kepada kehendak bilangan soalan yang diminta dan juga markah. Jika minta 2 markah ataupun 4 markah, kita tengok pula pada soalan berapa yang diminta, baru kita tahu perlukah isi sahaja ataupun isi dan juga huraian. Baiklah, pada segmen yang terakhir, iaitu berkaitan dengan soalan kebat. Andai kata keluar soalan kebat berkaitan dengan tajuk pemimpin, jangan risau, ustaz akan kongsikan tips yang sangat mudah untuk jawab kebat. Calon ingat 4 elemen yang penting dalam kebat. Yang pertama, bila nak jawab kebat, perlu ada isi. Itu yang pertama, akan dapat 1 markah. Kemudian pelajar tambah pula dengan huraian ringkas, akan dapat 2 markah. Kemudian pelajar tambah lagi dengan huraian lengkap, maka akan dapat 3 markah. Dan tutup dengan kesimpulan, maka akan dapat markah penuh 4 markah. Sangat mudah untuk jawab kebat, kerana kebat ni merupakan bonus untuk pelajar menjawab soalan peperiksaan. Baik,
Ustaz tunjukkan satu contoh berkaitan dengan kebat. Baiklah, kita tengok dekat sini ada stimulus ataupun bahan rangsangan. Islam mewajibkan anak supaya berbakti kepada ibu bapa. Soalannya, huraikan pendapat anda tentang kewajipan tersebut. Jadi kita tengok pada sini, kita lihat pada contoh jawapan, isi, huraian lengkap dan kesimpulan, maka akan dapat markah penuh sebanyak 4 markah. Contoh jawapannya, anak mestilah menjaga kebajikan ibu bapa sama ada ketika atau setelah meninggal dunia, akan dapat 1 markah. Huraiannya, ini adalah kerana ibu bapa telah berkorban membesarkan anak menjadi insan yang berguna. Huraian lengkap iaitu kesannya kehidupan anak akan mendapat keredaan Allah. Kemudian kita tutup dengan kesimpulan. Kesimpulannya, kita hendaklah berbuat baik kepada kedua ibu bapa untuk mendapatkan kehidupan yang selamat di dunia dan akhirat. Itu adalah contoh untuk kita jawab soalan kebat. Ingat 4 elemen yang penting: adanya isi, adanya huraian lengkap dan juga kesimpulan. InsyaAllah calon dapat jawab soalan kebat dengan cemerlang, iaitu sebanyak 4 markah. Jadi Ustaz kongsikan sedikit contoh-contoh soalan kebat. Sebagai contohnya, pendapat tentang kewajipan, iaitu anak-anak berbuat baik kepada ibu bapa. Berikut adalah contohlah jawapan yang pilihan yang pelajar boleh ambil. Kemudian pelajar bolehlah buat huraian lengkap dan kesimpulan berdasarkan isi-isi yang pelajar mudah untuk pelajar ingat. Dan itu sahaja daripada Ustaz. Jadi Ustaz harap pelajar dapat menjawab peperiksaan dengan cemerlang. Ustaz doakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.